Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba jawab soalan practice question process costing. Okey, ini ada typo sikit, work unprocessed, lain dah work in process Okey, 1 2 3 boleh ambil gambar dululah. Kecekrek. Okey dah. Okey, jom kita baca soalan. Okey, soalan dia berbunyi kat bawah tepi. Okey, AP Syabas Utama Industries manufactures office unit in separate process. In each process, material are added at beginning and conventional costs are incurred uniformly. Itu penting semua tu. Okay, so production cost, production data March ada ini. Okay, dia punya work in process, unit started into production, work in process. Lepas tu akhir, lepas tu work in process, complete conversion cost. Ini 30% ni. Okay, lepas tu cost data kita ada direct material used, okay, direct labor incurred, manufacturing overhead assigned. Total 8,415,000. Okay, untuk tugasan yang pertama, compute the physical unit of production. Okay, so untuk kata kuncinya, tak adalah kata kunci sangat, tapi cara untuk ingat lah. Okay, kita buat dua-dua line macam ni. Lepas tu gini, mixing department, apa nama department ni, cutting department. Okay, cutting department. Lepas tu sini saya padam dulu. Okay, kenapa dia macam ni? Sorry tau, ambil masa sikit, biasalah. Okay, lepas tu kita ada physical unit. Apa lagunya satu lain? Physical unit. Okay, mula-mula kita ada yang pertama, iaitu unit to be accounted for. Okay, saya tak tengok buku ni, malas. Okay, buku ada kat sebelah, dah buka dah, tapi tak nak tengok lah. Unit to be accounted for, kita ada work in process. Work in process beginning, iaitu 1 March. Mana kat sini adalah kosong. Okay, kosong. Lepas tu kita ada started into production. Kita ada 25,000. Okay, so total units to be accounted for adalah 25,000. Okay, 25,000 unit. Okay, lepas tu bawahnya kita ada apa kejap, saya ingat balik. Unit to be accounted. Okay, unit accounted for. Dia atas to be, bawah accounted for. Jadi kita tengok jawapan. Work in process. Tak. Okay, unit accounted for. Lepas tu complete. Completed and transferred out. Okay, disebabkan dia ada work in process akhir dia 24,000. 4,000 4,000. Lepas tu yang dia masukkan 25,000. Jadi kita tolak kan. Jadi kita masukkan 25,000. Yang dah siap, yang tinggal belum siap adalah 4,000. Jadi yang telah siap adalah 21,000. Lepas tu work in process 31 Mac adalah 4,000. Jadi total dia adalah RM25,000. Okay, kita DND je. Okay, so total unit accounted for. Okay, ini adalah soalan 1 kita. Okay, ini dah siap dah. Ini adalah jawapan untuk soalan nombor 1. Ya, benar.
Kita tengok balik jawapan kita. Okey, kita tengok format lah. Okey, dah siap. So, soalan nombor 2 pula. Saya gariskan dulu. Lepas tu kita gariskan macam ni. Pastikan tulis nombor jawapan. Jangan lupa nanti exam tulis nombor. Okey. Nombor 2. Nombor 2 dia minta buat compute equivalent unit of production for material and conversion cost. So kita ada kena 3 line. Tapi line tu nanti kita buat. So equivalent unit kita kena ada macam ni. Okey, equivalent unit. Lepas tu sini ada material dengan apa nama itu, conversion cost. Okey, so atas biasa cutting department. Okey, so yang pertama adalah unit. Mana garisan dia? Dia suruh cari conversion unit kan? Conversion unit, okey. Conversion unit, equivalent unit. Okey, unit completed and transferred out. Ambil dari mana? Ambil dari atas ni. 21,000. 21,000. Lepas tu kita ada work in process. Okey, work in process 31 Mac. Kita ada 2, iaitu material. Tapi kita buat macam ni lah. Baca ke buku ni. Kita ada yang pertama 4,000 kan? 4,000. Okey, maghrib ni 4,000. Okey, untuk material dia akan darab 100, manakala 100 lah. Bias dia takkan berubah. Selalunya 100. Manakala conversion cost 75%. So darabkan 75%. Jadi material kita akan dapat 4,000. Manakala kita punya conversion cost, okey, 4,000 darabkan 0.75, kita akan dapat 3,000. Jadi equivalent unit dia kita tambahkan saja. Okey, total equivalent unit. Equivalent unit kita akan dapat di sini 25,000, manakala sini 24,000. Okey, so selesai dah untuk soalan nombor 2. Lepas tu soalan nombor 3 pula. Pastikan tulis nombor soalan Okey, cutting department. Okey, sorry lah tulisan makin buruk. Okey, okey, soalan nombor 3 disuruh buat determine the cost unit cost of production for March. So pertama kita masukkan total cost. Kita ada 2, iaitu material dengan conversion cost. Okey, ini saya tengok buku. Tadi saya tengok dah. Okey, untuk material kita ada okey, material kita ada ini 4,500,000. RM 4,500,000. Untuk conversion cost kita tambahkan kedua-dua ni lah. 2755,000 tambah 1160,000. Kita akan dapat RM 3,915,000. Betul tak? 275. Okey dah. Lepas tu ini total cost kita, garis double line bawah ni.
Lepas tu kita ada unit, equivalent unit. Okay, kita ada equivalent unit. Apa ni? Equivalent unit kita ikut atas ni lah. Material 25,000 kali sini 24,000. Okay, lepas tu double line kan. Lepas tu unit cost. Sini A, sini B, sini adalah A bahagi B. A bahagi B. So kita bahagikan 4,500,000 bahagikan 25,000, kita akan dapat RM RM180.00. Lepas tu 3,915,000 bahagikan 24,000, kita akan dapat RM 163.125 sen. Saya ambil je, saya tak rounding sangat. InsyaAllah nanti kalau soalan periksa tak adalah macam ni. Okay, ni saya minta Gemini buat soalan ni macam ni sebenarnya. Memang suka buat susah. Okay, dah selesai dah untuk kita punya ni. Kita boleh persembahkan dalam bentuk macam ni lah. Lepas tu nombor 4, show the assignment cost 2 units completed and transfer out and to process. Biarlah tu. Okay, kalau saya selalu saya akan buat cost reconciliation schedule. Okay, format dia begitulah. Okay, nombor 4, cutting department. Kalau nak selamat buat macam ni lah. Okay, cutting department, physical unit. Lepas tu cutting department, equivalent unit. Allah, macam nak off macam tu. Suka hati dia je. Orang tak nak lah. Unit cost. Lepas tu cutting department kita ada cost assignment lah. Assignment. Okay, so pertama cost assignment ni semuanya cost. So RM siap-siap kat atas. Okay, so first sebab cost to be accounted for. Cost to be accounted for, kita ada work in process 1 Mac. Proses 1 Mac RM0. Lepas tu kita ada started into production. Started into production kita ada ni 845 8415 000. Okay, so selesai kat sini. Okay, so kat situ kita ada total cost to be accounted for. Okay, cost to be accounted for kita ada 8415 000. Okay, RM. Lepas tu kita ada yang last ini juga, cost accounted for. Dia sama saja sebenarnya korang. Dia dengan physical unit tu. Cuma yang ni versi cost, yang atas tu versi unit. Lepas tu kita ada first kita ada started pula. Apa nama jatah tu? Completed and transferred out. Berapa ringgit total cost dia Oh lah, ini patut kita tambah 1 ni. Kenapa macam tu? Okay, kita kena total kat sini. Astaghfirullahalazim, yang kacau. Total
kita darab, kita tambahkan 180 tambah 163.125 343.125 RM ringgit Malaysia. Okey. So complete and transfer out ni, ambilkan unit completed and transfer out kat atas. Okey, sini. Ni Okey. 21,000 harapkan 3 RM lah. RM 343.125. So tekan calculator, 21,000 darab 343.125, kita akan dapat 7,205,625. Lepas tu kita ada work in process ending work in process. Kenapa March ni kadang dia suka paratau 31 March. Kita ada material, ambil lah yang kat atas ni, 4,000 darabkan dengan material unit cost RM 180.00. Calculator 400 kita dapat 720,000. Lepas tu untuk conversion cost sebab dia ada direct labor dengan manufacturing overhead 3,000 equivalent unit tu kan, dia punya ni kan, dia punya ending ni. Okey, 3,000 darabkan RM 163.125. 3,000 darab 163.125, kita akan dapat 489,375. So we tambahkan semua ni, 720,000 tambah 489,375, kita akan dapat 1,209,375. Imbang ke tak ni? Takutlah. So kita akan dapat yang last sekali adalah total cost accounted for. Dekat situ kan. Alamak, dia tadi nge-lag lah. Sekejap sorry, dah panas. Total cost accounted for. So 7,205,625 tambahkan 1,209,375. Okey, imbang. Alhamdulillah. 8,415,000. Tayyib, khalas. Ada soalan? Tak ada kan? Okey. So, ini merupakan satu cara untuk kita persembahkan kepada medium. Okey, ni jawapan je lah. Okey, kita boleh bagi satu-satu ataupun hari tu tak silap saya lah, kalau saya salah betulkan Medium kata boleh je buat production cost report terus, tapi better yang ni lah. Okey, yang ni saya rasa lagi senang. Jadi kalau ada soalan boleh tanya terus ke dalam ruangan komen kalau saya perasan. Kalau tak dekat dalam grup nota pun boleh. Kalau tak PM pun insya-Allah boleh. Ini sebab ada orang request. Untuk bajet saya tak tahulah nak buat bajet yang satu sebab macam faham lah, banyak sangat. Okey. So semoga dimudahkan urusan dan semoga ini membantu. Okey, tayyib, khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Sekian, terima kasih.